Perang di Timur Tengah kembali memuncak dengan lebih hebat. Amerika Syarikat telah melancarkan serangan besar-besaran ke atas sasaran di selatan Iran dan di Teluk Parsi, manakala Israel telah melakukan lebih 100 serangan ke atas Hizbullah Lubnan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Marco Rubio, berkata bahawa rundingan untuk perjanjian damai masih memerlukan masa yang panjang dan pada tengah hari Selasa, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba MNI, telah menerbitkan satu lagi kenyataan berbaur peperangan. Dalam kenyataan itu, dinyatakan bahawa negara-negara Teluk Parsi tidak lagi akan menjadi perisai untuk pangkalan tentera Amerika Syarikat dan rakyat Amerika tidak akan menemui perlindungan di seluruh rantau tersebut. Sebenarnya, Kor Pengawal Revolusi Islam telah menyatakan bahawa mulai sekarang, mereka akan kembali melancarkan serangan secara langsung ke atas jiran-jiran mereka dan sasaran Amerika. Dan di sini, penting untuk segera dinyatakan bahawa beberapa jam sebelum serangan baru ke atas Iran oleh Amerika Syarikat, di ibu negara Qatar, Ketua Perunding Iran, Mahtabaha Hamad Bagir Galibaf dan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, telah berbincang dengan Perdana Menteri Qatar mengenai potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran. Namun, Iran sekali lagi mengemukakan tuntutan yang tidak dapat diterima. Selepas itu, pihak Amerika memutuskan untuk menyambung semula peperangan. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya minta anda untuk melanggan saluran ini. Tekan butang suka pada episod ini. Tulis sebarang komen anda di bawah video ini dan langgan saluran Telegram saya. Saluran Peci News. Pautannya ada dalam keterangan video ini. Dan kawan-kawan, jika pada akhir episod anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, saya amat menghargai sokongan anda terhadap kerja saluran YouTube ini. Dengan sebarang derma melalui pautan dan maklumat dalam keterangan video ini atau melalui kod QR di skrin anda. Jadi pada malam 26 Mei, beberapa jam selepas pertemuan perunding Iran di Doha dengan perantara Qatar untuk membincangkan peperangan, Amerika Syarikat melancarkan apa yang dipanggil serangan mempertahankan diri yang disasarkan terhadap pelancar peluru berpandu dan bot Iran di kawasan Selat Hormuz. Dalam keadaan ini, Setiausaha Negara Riyadh Marco Rubio segera menyatakan bahawa rundingan mengenai perjanjian dengan Iran sebahagiannya tertangguh disebabkan oleh perumusan perjanjian tersebut. Beliau mengulangi komen pegawai-pegawai Amerika bahawa pertikaian mengenai perumusan yang berkaitan dengan program nuklear Iran dan penghapusan sekatan juga melambatkan proses tersebut. Dan sebelum kita membincangkan serangan itu secara langsung, adalah wajar untuk mengingatkan konteksnya. Dalam suasana rundingan, beberapa jam sebelum serangan ke atas Iran, Trump telah mengemukakan rancangannya untuk memusnahkan uranium yang diperkaya di Iran dengan menyatakan bahawa ia sama ada akan dipindahkan ke Amerika Syarikat atau dilupuskan di lokasi itu. Pegawai-pegawai rasmi Iran menegaskan bahawa rundingan mengenai uranium hanya boleh dimulakan selepas memorandum yang menamatkan perang itu dipersetujui. Pada hujung minggu, pegawai-pegawai Amerika Syarikat mula menggunakan frasa tiada debu, tiada dolar. Dan yang dimaksudkan dengan debu ialah simpanan hampir 450 kilogram uranium yang diperkaya tinggi yang menurut Amerika Syarikat mesti dilupuskan sebelum Iran mendapat manfaat kewangan daripada perjanjian yang dicadangkan. Manfaat kewangan itu ialah Tehran meletakkan syarat bahawa sebarang perjanjian berpotensi dengan Washington mesti melibatkan pembebasan 24 bilion dolar aset Iran yang dibekukan. Separuh daripada jumlah itu, iaitu 12 bilion, mesti dibebaskan sebaik sahaja memorandum ditandatangani, manakala baki selebihnya dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian dimeterai. Dan inilah sebabnya, Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagir Galibaf, telah pergi ke Qatar untuk membincangkan mekanisme pelaksanaan tuntutan berkaitan aset beku ini. Nampaknya berdasarkan serangan baharu, Amerika Syarikat tidak bersetuju dengan perkara ini. Selain itu, Trump tetap bertegas dengan perjanjian Abraham. Trump dengan tegas menuntut agar negara-negara Timur Tengah menandatangani perjanjian Abraham selepas mencapai persetujuan untuk menghentikan perang dengan Iran. Trump menyatakan beliau telah membincangkan perjanjian itu semasa perbualan telefon dengan pemimpin Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir dan Bahrain. Akhirnya, menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, awal pagi Selasa waktu tempatan, letupan-letupan telah kedengaran di bandar pelabuhan Bandar Abbas. Tidak lama selepas itu, Komando Pusat Amerika Syarikat
mengumumkan pelaksanaan serangan pertahanan di kawasan Selat Hormuz. Secara khusus, 3 letupan telah kedengaran di Bandar Abbas. Bunyi yang sama juga telah direkodkan di Teluk Parsi, berhampiran Sirik dan Jask. Beberapa ketika kemudian, jurucakap Komando Pusat Amerika Syarikat, Timothy Hawkins, menyatakan bahawa tentera Amerika telah melancarkan serangan di selatan Iran. Seterusnya petikan. Untuk melindungi tentera kami daripada ancaman oleh pasukan Iran, sasaran serangan adalah pelancar roket dan bot Iran yang cuba memasang periuk api. Menjawab soalan mengenai serangan baru, Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Marco Rubio, menyatakan, petikan. Selat-selat itu mesti kekal terbuka. Walau apa pun, ia akan kekal terbuka. Jadi sekali lagi, ia mesti kekal terbuka. Kemudian, pada hari yang sama, Kor-Kor Pengawal Revolusi Islam menyatakan bahawa mereka telah menembak jatuh drone Amerika dan memaksa satu lagi drone Amerika serta sebuah pesawat pejuang untuk berundur. Ia berkaitan dengan dakwaan drone MQ-9 Reaper yang kononnya telah ditembak jatuh dan pesawat pejuang F-35 yang kononnya telah dipintas di ruang udara Iran. Pada masa yang sama, pasukan pertahanan Israel menyatakan bahawa mereka telah melancarkan serangan ke atas lebih daripada 100 sasaran Hizbullah di Lubnan sepanjang malam. Ini merupakan satu lagi petanda bahawa Israel sedang beralih kepada kedudukan yang lebih agresif dalam kempen mereka menentang kumpulan pejuang tersebut. Saya ingin maklumkan bahawa perkara ini berlaku di tengah-tengah peningkatan pelancaran drone oleh Hizbullah ke atas kampung-kampung yang bersempadan dengan Israel. Disebabkan ancaman yang semakin meningkat, kebanyakan sekolah di kawasan sempadan Israel kini ditutup. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada pagi Selasa, tentera Israel memaklumkan bahawa mereka telah melancarkan serangan ke atas gudang senjata, pusat komando dan infrastruktur lain milik Hizbullah di Lembah Beqa dan selatan Lubnan. Namun, penting juga untuk dinyatakan bahawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini, tentera Israel kebanyakannya menahan diri daripada menjalankan operasi di utara Sungai Litani mengikut permintaan Amerika Syarikat yang bertindak sebagai perantara dalam rundingan langsung antara Israel dan Lubnan. Amerika Syarikat juga sedang berunding dengan Iran mengenai penghentian pertempuran, di mana dilaporkan Iran telah menuntut agar operasi Israel di Lubnan dihentikan sebagai sebahagian daripada sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat. Namun jika Amerika Syarikat telah menyambung semula serangan, Israel juga tidak teragak-agak untuk mengambil kesempatan daripada situasi ini. Dan dalam keadaan ini, pemimpin tertinggi Iran telah mengeluarkan satu kenyataan. Mahmud Mujtaba Khamenei menyatakan bahawa negara-negara Timur Tengah tidak lagi akan menjadi pelindung bagi pangkalan-pangkalan Amerika. Dalam ucapan bertulis sempena permulaan musim haji Islam, Khamenei bercakap tentang susunan baru yang sedang terbentuk di rantau Teluk Parsi dan di seluruh dunia. Seterusnya, saya akan memetik kata-kata Khamenei. Amerika Syarikat bukan sahaja tidak lagi akan mempunyai tempat perlindungan yang selamat untuk tindakan-tindakan menyalahi undang-undang mereka dan membina pangkalan tentera di rantau ini, malah setiap hari mereka semakin jauh daripada status mereka yang dahulu. Israel dan para pemimpinnya semakin menghampiri peringkat akhir kewujudan mereka yang menyedihkan. Dan untuk memahami konteksnya, saya ingin menyatakan bahawa di Arab Saudi telah bermula ibadah haji tahunan yang merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam. Islam menuntut setiap Muslim yang mempunyai kemampuan fizikal dan keuangan untuk sekurang-kurangnya sekali seumur hidup menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah. Dan dalam konteks inilah, Ali Khamenei membuat kenyataan yang mengerikan ini. Dan pada hari ini juga, menurut data dari Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan berlaku di sebuah kapal tangki di perairan Oman. Dan dipercayai bahawa Iran sekali lagi kembali melakukan serangan terbuka ke atas kapal-kapal awam. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran YouTube ini, tekan butang suka dan tekan loceng supaya anda tidak terlepas episod baharu. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh berbuat demikian secara keuangan melalui sebarang derma menggunakan pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini. Dan jangan lupa untuk melihat di bahagian keterangan, saya ada kejutan kecil untuk anda di sana, terutamanya bagi mereka yang ingin belajar bahasa asing. Itu saja. Jaga diri anda. Jumpa lagi.